Tanya kepada Datuk Siti Nurhaliza, pemilik pertama and duta rasmi GWM WG9 PHEV di Malaysia. Ini dia the new big guy GWM WG9. Kalau korang nak tahu apa yang menarik tentang model ni, ialah dia datang dengan 1.5 liter enjin turbo dengan dual electric motor di depan and belakang. Prestasi ni juga lagi kuat dengan intelligent torque vectory control untuk pemanduan yang lebih stabil and meyakinkan. Dalam mod EV, WG9 boleh bergerak sehingga 170 km NEDC, bukan WLTP lah. Cukup untuk city driving. Bila nak balik kampung atau travel jauh, jarak pemanduan keseluruhan boleh cecah 1000 km termasuk petrol. Walaupun korang memandu 120 km per jam dekat lebuh raya, tapi kabin masih kekal senyap and tenang sebab ada acoustic windscreen, double glazing glass and anti-noise cancellation. Barulah premium. Bila nak masuk ke dalam, step dia juga tak terlalu tinggi and ada grab handle pendek and tinggi. Jadi sangat mesra kanak-kanak and warga emas. Bila masuk ke bahagian kabin, captain seat dia memang selesa, lengkap dengan fungsi urut and ventilation. Bukan tu sahaja, ada juga one touch recline, bukan setakat turunkan tempat duduk tapi boleh naik semula secara automatik. Di barisan belakang, 3 orang dewasa boleh duduk dengan selesa. Cuma untuk ruang boot, kerusi ni tak boleh lipat, jadi kurang praktikal untuk barang bersaiz besar. Untuk keselesaan tambahan, ada tray table untuk makan, mini fridge yang boleh sejuk atau panaskan. Ruang peti sejuk dia pun besar dan praktikal. WG9 juga hadir dengan panoramic sunroof serta sunroof yang boleh dibuka di baris pertama. Dari segi keselamatan pun meyakinkan, ia dilengkapi dengan full ADAS system, digital rear view mirror, kamera 360 and 6 airbag. Selari dengan konsep first class for all, GWM WG9 PHEV ditawarkan dengan harga RM269,800. Harga boleh tahan, tawaran juga menarik. So apa pendapat korang tentang MPV baru ni? Komen dekat bawah.